Hai semua, selamat datang kembali. Hari ini, kita akan menyelami satu sektor yang betul-betul sedang mengubah dunia kita dan pada masa yang sama, membuka peluang pelaburan yang sangat-sangat besar, iaitu robotik. Lupakan filem fiksyen sains, ini adalah realiti kewangan dan kita akan bongkar di mana sebenarnya peluang itu tersembunyi. Cuba tengok nombor ni, $218 bilion. Ini bukan angka biasa. Inilah saiz pasaran industri robotik global yang dijangka menjelang tahun 2030. Ini bukan lagi sekadar pertumbuhan sikit-sikit tau. Ini adalah satu ledakan teknologi yang sedang membentuk semula ekonomi kita. Dan petikan dari The Motley Fool ni memang tepat sekali. Kita bukan sekadar bercakap pasal teknologi yang canggih. Apa yang kita tengok sekarang ni ialah satu trend keuangan gergasi yang sedang berlaku. Jadi, persoalan paling penting sekarang, macam mana kita nak jadi sebahagian daripadanya? Jom kita tengok. Okey, ini dia plan kita. Mula-mula, kita akan tengok gambaran besar peluang ni. Lepas tu, kita akan pecahkan robotik kepada 3 bahagian utama. Otak di sebalik semua mesin ni, gergasi fizikal yang membina robot di dunia nyata dan tentera maya bot perisian yang bekerja secara digital. Akhir sekali, kita akan simpulkan semuanya dan tengok apa masa depan pelaburan dalam sektor ni. Jom kita mulakan dengan gambaran besar. Revolusi otomasi ni bukan lagi cerita masa depan, ia sedang berlaku sekarang, depan mata kita. Dan sudah tentulah ada beberapa syarikat gergasi yang menjadi enjin utama di sebalik perubahan ni. Nah, inilah dia barisan pemain utama kita. Cuba tengok betapa pelbagainya syarikat-syarikat ni. Daripada chip semikonduktor Nvidia yang bernilai trilion dolar sampailah ke perisian pintar dari UiPath. Ini membuktikan satu benda. Robotik bukan lagi satu industri yang terpencil. Ia adalah satu kuasa yang meresap ke dalam setiap sudut ekonomi kita. Dari bilik bedah sampailah ke ladang gandum. Okey, mana-mana robot yang hebat, tak kiralah dia fizikal ataupun maya, dia perlukan satu benda yang paling penting, otak yang pintar. Dalam bahagian ni, kita akan kenali syarikat yang membina kuasa pemikiran di sebalik mesin, teknologi yang membolehkan robot untuk melihat, belajar dan bertindak dengan sendiri. Dan bila kita sebut pasal otak robotik, memang ada satu nama yang berada di puncak, Nvidia. Mereka ni bukan lagi sekadar syarikat kad grafik untuk main game. Sekarang, mereka adalah enjin utama yang memacu keseluruhan revolusi kecerdasan buatan atau AI. Jadi, apa benda sebenarnya semikonduktor ni? Senang cerita, ia adalah blok binaan asas untuk semua teknologi moden. Anggap je ia macam sel-sel otak untuk barangan elektronik. Komponen kecil tapi sangat penting yang buatkan semuanya berfungsi, dari telefon pintar kita sampailah ke robot yang paling canggih. Di sinilah kita nampak peranan Nvidia yang sebenar. GPU mereka yang dulu terkenal untuk gaming, sekarang dah jadi nadi utama untuk memproses data bagi robot. Platform macam Jetson pula ibarat pakej otak dalam kotak. Ia membolehkan robot di kilang, hospital dan juga kereta pandu sendiri untuk buat keputusan yang bijak dalam sekelip mata. Okey, otak dah ada. Sekarang kita perlukan badan. Jom kita beralih kepada syarikat-syarikat yang membina jentera fizikal. Robot yang kita boleh nampak dan sentuh, yang buat kerja-kerja berat di dunia nyata. Salah satu contoh yang paling menakjubkan ialah Intuitive Surgical. Mereka ni boleh dikatakan telah merevolusikan dunia perubatan dengan membawa robot masuk ke dalam bilik bedah. Sistem mereka yang terkenal, Da Vinci, membolehkan pakar bedah melakukan prosedur dengan ketepatan yang luar biasa yang akhirnya memberikan hasil yang lebih baik untuk pesakit. Tapi, yang paling bijak dari sudut pelaburan ialah model bisnes mereka. Lepas hospital beli sistem ni, Intuitive akan terus dapat duit secara berulang kali daripada jualan instrumen pakai buang dan servis. Ia macam model langganan untuk pembedahan, menjadikan aliran tunai mereka sangat stabil dan kukuh. Selain dalam bidang perubatan, robot fizikal ni juga mendominasi sektor industri dan pertanian. Contohnya, ABB adalah gergasi dalam pembuatan lengan robotik untuk kilang. Rockwell Automation pula bekerjasama dengan Nvidia untuk menjadikan jentera lebih pintar. Dan jangan lupa, John Deere yang membawa teknologi pandu sendiri ke ladang-ladang kita. Seterusnya, kita ada 2 lagi pemain penting dalam automasi fizikal, iaitu Teradyne dan Zebra. Mereka ni fokus pada peranan yang lebih khusus tapi sama pentingnya. Okey, sebelum kita teruskan, jom kita fahamkan satu konsep penting ni,
pembelajaran mesin. Bayangkan macam ni, daripada kita beritahu robot setiap langkah yang perlu dibuat satu persatu, kita bagi dia banyak sangat contoh dan biarkan dia belajar corak tu dengan sendiri. Inilah rahsia macam mana robot boleh jadi lebih pintar dan cekap dari masa ke semasa. Jadi macam mana mereka guna teknologi ni? Teradyne mengautomasikan proses ujian elektronik yang membosankan tapi sangat kritikal. Manakala Zebra pula menggunakan AI dalam peranti mudah alih mereka untuk melancarkan aliran kerja di kedai-kedai runcit dan gudang. Kedua-duanya membebaskan manusia daripada tugas-tugas yang berulang-ulang. Okey, setakat ni kita dah bercakap tentang robot yang kita boleh nampak dan sentuh. Tapi sekarang, kita akan beralih ke satu alam yang sama sekali berbeza. Dunia robot yang hidup di dalam komputer. Mereka tak ada badan fizikal, tapi jangan silap, kuasa automasi mereka sama hebat, kalau bukan lebih hebat lagi. Selamat datang ke dunia Robotic Process Automation atau RPA. Inilah revolusi senyap yang sedang berlaku di pejabat-pejabat di seluruh dunia. Di sini, bot-bot perisian mengambil alih tugas-tugas berulang seperti masukkan data atau isi borang, membebaskan pekerja manusia untuk fokus pada kerja yang lebih strategik. Dan peneraju utama dalam bidang ni ialah UiPath. Mereka ni pakar dalam membina dan menyokong pekerja-pekerja digital ni. Begini cara UiPath berfungsi. Bayangkan anda melatih pekerja digital untuk buat kerja-kerja macam isi borang atau urus data pelanggan. Inovasi terbaru mereka, automasi ejen, bahkan membolehkan AI dan bot-bot ni bekerjasama untuk selesaikan masalah yang lebih rumit. Pada asasnya, mereka sedang membina pasukan kerja hybrid pertama di dunia. Manusia dan mesin bekerja seiringan. Baiklah, lepas kita dah tengok semua pemain utama ini, mari kita kembali kepada gambaran besar dan fikirkan tentang masa depan. Kemana hala tuju industri ini sebenarnya? Jadi, apa masa depan pelaburan dalam robotik? Kata kuncinya jelas, AI. Kecerdasan buatan adalah bahan api yang menjadikan robot lebih berdikari dan lebih pintar setiap hari. Tapi ingat, ini adalah permainan jangka panjang. Ini maraton, bukan larian pecut. Potensinya sangat besar. Cuba bayangkan konsep kilang gelap, di mana sebuah kilang beroperasi sepenuhnya dalam gelap, tanpa seorang pun manusia di dalamnya. Itulah skala transformasi yang sedang kita saksikan. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang sangat-sangat penting. Apabila mesin mengambil alih lebih banyak tugas, apa sebenarnya peranan kita sebagai manusia dalam dunia pekerjaan masa depan? Ini adalah soalan yang bukan sahaja untuk pelabur, tapi untuk kita semua renungkan. Terima kasih kerana bersama saya hari ini.